De Kuiper, who just takes away a couple. Cuba ditutup. Oh, apa yang nak dilakukan oleh terus berbanding untuk dia kawal bola ini, cuba untuk menggelincir. Bolakan ke depan untuk Kareka. Dia bersorangan dan peluang di sini. Kalau dalam penguasaan Terengganu, hantaran, tandukan. Bola ini melintasi hadapan Ramadan dan juga Akia. Dan kedua-duanya membiarkan saja bola itu keluar. Idea yang baik, terutamanya daripada Kalaif dan juga bantuan yang diberikan oleh Alif Zakaria. Pemain penyerang di bahagian kawasan tengah buatkan sedikit pergerakan pemain. Kipre, baik antaran ini dan kemudiannya tindakan bijak. Ya, bawah, bahaya ni. Akhirnya satu kesilapan yang akhirnya menghukum. Telah dapat dilihat sejak daripada separuh masa yang pertama tadi. Said Muhammad Nasur Haq menghadapi kesukaran untuk membuat clearance. Dengan tendangan-tendangannya, akhirnya bola itu sampai kepada Cece Kepre untuk dia menghasilkan jaringan pendahuluan kepada Penang FC. Zat lebih kedudukan stabil daripada imbangan badan. Dia ada peluang untuk menjadikan gol. Akram untuk Akhir Rashid. Lepas Azam Azmi Murad. Akhir Rashid, hantaran semula. Peluang di sini untuk pasukan Terengganu FC. Tapi sayangnya Alif dapat diatasi. Wenzel Hall dapat ditampan. Dan Kipre sekali lagi untuk gol yang kedua. Dia pulang ke Gong Badak. Dia pulang ke Terengganu adalah untuk mendapatkan jaringan. Tetapi jaringan itu milik Penang FC.